Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share lah pula sebab ramai sangat sahabat kita tanya, kawan-kawan kita tanya, berapa lama tombon ni boleh sembuh? Okay, untuk pengetahuan awak semua, tombon ni uh, dia tombon ni bukan mudah untuk kita sembuh. Bukan mudah. Kalau ada orang kata sebulan ke seminggu, 2 minggu boleh sembuh, itu tak. Awak janganlah percaya. Tak. Tombon ni susah untuk sembuh. Boleh sembuh tapi dia makan masa. Faham? Dia makan masa. Sebab tu orang dulu, tak, kita berbalik kepada nenek-nenek kita dululah, tok moyang kita dulu. Dia kalau dalam berpantang, dia betul-betul jaga masa dalam pantang tu. Sebab dia tahu tombon ni bukan boleh sembuh dalam waktu sekejap, boleh sembuh dalam waktu sebulan dua. Dia tahu susah untuk sembuh kalau kita bertombon. Okey, jelas takat tu. Jadi tombon ni boleh sembuh berapa lama? Tak, soalan yang awak selalu tanya. Tombon ni dia boleh sembuh, dia mengikut. Dia mengikut. Tombon ni dia boleh sembuh, dia mengikut kepada tahap tombon. Contoh awak ada tahap tombon, tak kisahlah. Tak, tombon peranakan ke, tombon usus besar ke, tombon budi kecing ke, dia ikut kepada tahap tombon kita. Okey, contoh tombon kita tahap 1, tak, tahap 1. Okey, contoh tahap 1, tombon ni mungkin boleh sembuh dalam 4-5 bulan, ada orang 6 bulan, ada orang 7 bulan, bergantung juga kepada individu lah. Okey, tahap 2 mungkin boleh sembuh dalam 7 bulan, ada orang 8 bulan, ada orang 9 bulan, ada orang setahun, ada orang setahun lebih, bergantung kepada individu juga. Sama juga tahap 3 pun sama. Tahap 3 mungkin ada orang 9 bulan, ada orang setahun, ada orang setahun lebih, ada orang 2 tahun. Jadi bukan senang tombon tu untuk sembuh. Okey, jelas. Dia boleh sembuh, tapi kalau awak pilih pilih ikhtiar secara semula jadi. Bila berkait dengan semula jadi, dia berkait dengan herba tradisional. Herba tradisional dia ambil masa. Awak kena sabar, konsisten sahaja. Nanti saya akan jelaslah panjang lebar lagi untuk video yang seterusnya lah. Okey, sekarang ni kita berbalik pada berapa lama boleh sembuh. Okey, jelas. Okey. Dan awak kena tahu juga tombon ni kalau rawatan moden, tak ada ubat untuk tombon. Tak, hospital ke klinik farmasi tak ada ubat untuk tombon. Rawatan moden hanyalah pasaring cincin tu ataupun buat pembedahan. Dia ikut keterukan lah, dia ikut tahap-tahap tombon awak lah. Kalau peringkat awal dia pasang cincin, tapi nanti saya akan jelaskan juga pada awak pasang cincin ni macam mana. Boleh membantu untuk menyembuhkan tombon awak. Saya akan jelas untuk video seterusnya lah. Okey, berbalik pula kepada berapa lama boleh sembuh. Dia bergantung kepada tahap tombon awak, dia bergantung kepada usia awak. Bila kita makin berumur, otot-otot kita lemah, dan proses penyembuhan tombon tu lambat sedikit. Okey, contoh kita umur 60, 70, kalau orang umur 20-an, 30-an, mungkin boleh sembuh dalam tahap tombon tahap 1 ke tahap 2 boleh sembuh dalam 7-8 bulan ke setahun, dia lambat lagi. Itu. Okey, apa lagi? Dia bergantung tahap penyembuhan tombon ni, dia bergantung juga kepada berapa bilangan anak awak. Berapa kali dah awak melahirkan anak awak. Makin contoh, anak seorang otot tu dah lemah, anak kedua dia makin lemah. Begitu seterusnya. Dia bergantung juga. Dan juga dia bergantung juga kepada faktor macam susah ke senang masa proses awak nak melahirkan anak tu. Dia bergantung juga untuk proses penyembuhan tombon awak tu berapa lama. Dan dia bergantung juga kepada masa dalam pantang tu awak jaga macam mana. Dia bergantung. Masa dalam pantang, contoh awak pergi klinik, bawa anak awak pergi klinik. Balik daripada klinik, awak tak terus balik rumah. Awak suruh pasangan awak
suruh bawa awak pergi ke apa, kedai-kedai ke, taman-taman ke, kat shopping-shopping mall semua tu, dan awak jalan. Tak, memanglah. Tak, kalau awak muda lagi awak tak rasa lagi. Bila awak dah anak 2, 3, 4 awak akan rasa. Awak akan kena tombong. Okey je lah. Ataupun awak kata awak tak nak pun turun kereta. Tak, dah boring dah duduk dalam bilik berkurung je. Saya nak awak pusing je. Saya nak duduk dalam kereta, saya tak nak turun. Sama juga. Dah awak duduk lama macam tu, awak tak baring, dia akan sebab peranakan awak, dalaman awak tu tak sembuh betul-betul lagi. Dah otot-otot awak tu lemah lagi dan awak duduk lama sangat. Dah dia akan lagi lemahkan otot-otot awak dan boleh menyebabkan awak kena tombong dan lambat proses penyembuhan tombon awak. Kalau awak tak ada tombon, awak akan ada tombon kalau itu amalan yang awak buat. Kalau awak dah ada tombon, lagilah dia makin ke tahap-tahap yang berikutlah. Daripada tahap 1 ke tahap 2 dah. Dia akan ke makin-makin ke peringkat yang seterusnya dan lambat proses penyembuhan awak tu. Okey, setakat ni je lah. Okey, saya haraplah sedikit ilmu yang saya kongsi ni dapat membantu awak lah. Okey, terima kasih.